Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mariam. Saya adalah wartawan cilik di Sejarah Channel. Hari ini saya berada di acara Sukantara Sekolah. Sukantara hari pertama, let's go! Acara-acara Sukantara yang diadakan ialah lumba lari 100 meter, lontar peluru, lompat tinggi dan lompat jauh. Sekarang kita berada di acara lompat jauh. Hai, nama awak siapa? Nama saya Ahmad. Hari ni awak masuk acara apa? Tadi saya masuk acara lompat jauh. Lepas tu saya tak lepas. Saya rasa menyesal sebab saya tak lepas. Okey. Sekarang kita berada di acara lontar peluru. Mari kita saksikan. Seperti yang kawan-kawan lihat, Rumah Merah sedang melakukan acara lompat tinggi. Sekian sahaja liputan Sukantara hari pertama daripada saya. Jumpa lagi. So, bye-bye. Sukantara hari kedua. Sukantara hari ketiga.
Nampaknya acara Sukantara Sekolah telah pun tamat. Jumpa lagi di Kejohanan Sukan Sekolah. Bye-bye. Sukantara. Lagi. 1, 2, 3. Sekian sahaja Tutupan Sukantara hari pertama daripada saya. Bye-bye. Jumpa lagi. Pada SKT Hill kita menganjurkan Sukantara SKT Hill selama 3 hari iaitu hari 7, 8 dan 9 hari bulan. Okey. Berita daripada JIT melaporkan.